Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni kita tengok market update untuk Petronas Chemical. Kalau time frame 4 hour masih lagi bullish 4 hour, 1 hour bearish tapi ada momentum lah. M15 pun masih bearish lagi. Cuba kita tengok daily. Mungkin dia akan retrace lagi. Tengok over daily ni. Apabila keluar histoping ni, dia akan ada momentum lah atas. Dialog, cuba tekan dialog. 4 hour masih bullish. 1 hour bearish tapi ada momentum. Dialog ada momentum tapi bearish zone lah. Cuma kalau kita tengok SOP 4 hour bullish zone. Bullish zone ada momentum. SOP ni ada potensi juga. Okay, nanti kita observe tengok macam mana. Assalamualaikum.